Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita berhimpun dalam mesyuarah nasional pertama kali pada hari ini. Terima kasih kepada hadirin yang sudi hadir. Kehadiran ini mencerminkan keprihatinan terhadap masa depan bangsa Melayu dan negara. Saya berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid atas kepercayaan untuk saya mempengerusikan mesyuarah nasional ini. Amanah ini adalah untuk menghimpunkan suara bangsa, mengesan dan menyusun keresahan yang dirasai dan merumuskannya menjadi panduan yang bermanfaat. Hadirin yang dihormati, Musyawarah Nasional lahir daripada kesedaran bahawa lanskap politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan agama berubah pantas. Bak kata orang tua-tua, lain padang, lain belalang, lain zaman, lain cabaran. Perubahan ini menuntut kita berfikir matang, berbincang terbuka dan mencari penyelesaian yang tersusun. Tema keresahan bangsa Melayu, apakah penyelesaiannya, amat tepat. Ia menuntut kita bukan sahaja bertanya apa yang meresahkan bangsa Melayu, tetapi juga apakah jawapan terhadap keresahan tersebut. Dan musyawarah nasional ini bukan medan untuk kita meninggikan suara, mencari siapa yang salah ataupun mengulang slogan. Sebaliknya, ia medan untuk kita mendengar dengan jujur, berbincang dengan adab dan merumuskan jalan keluar. 5 teras utama, agama, politik, ekonomi, pendidikan dan sosial harus menjadi asas perbincangan yang jernih. Kita mahu setiap pandangan membawa nilai tambah, setiap kritikan disertai dengan cadangan dan setiap keresahan diakhiri dengan rumusan tindakan. Inilah sebenarnya semangat musyawarah. Kita boleh berbeza pandangan, tetapi jangan kehilangan adab. Kita boleh berbeza pendekatan, tetapi matlamat mesti sama, membina masa depan bangsa dan negara. Saudara-saudara sekalian, musyawarah nasional tidak hadir dengan dakwaan bahawa semua jawapan telah pun tersedia. Sebaliknya, ia menjadi ruang bersama untuk menghimpunkan ilmuwan, agamawan, profesional, pemimpin NGO, pimpinan masyarakat, pemain industri, dan generasi muda bagi mencari jalan keluar. Dalam hal ini, kita percaya kepada hikmah bangsa, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Mudah-mudahan musyawarah nasional pertama ini menjadi permulaan gerakan pemikiran, penyatuan dan juga tindakan. Daripada keresahan, kita bina kesedaran.
Daripada kesedaran kita susun kekuatan. Daripada kekuatan kita gerakkan tindakan dan perubahan. Pada hari ini kita menanti juga amanat dan panduan daripada seorang pemimpin yang menggagaskan Mesyuarah Nasional sebagai wadah besar untuk membaca denyut bangsa, menyusun fikiran dan merangka jalan ke hadapan. Inilah tujuan Mesyuarah Nasional, membawa bangsa Melayu daripada resah kepada tujuan, daripada keluhan kepada keputusan, dan daripada kebimbangan kepada keyakinan. Dan dengan harapan dan doa agar Mesyuarah Nasional pertama ini menjadi permulaan tindakan lebih tersusun demi agama, bangsa dan negara.